Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menerima cadangan untuk pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home dan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR semasa sidang kemuncak ASEAN pada Mei dan Oktober depan. Beliau memaklumkan cadangan itu akan dibawa ke perhatian Kabinet selepas menyedari kesulitan yang dihadapi rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang terkesan akibat penutupan jalan semasa lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Beliau ingin mencadangkan kepada Kabinet agar jabatan-jabatan yang berkenaan boleh bekerja dari rumah dan sekolah pula boleh menjalankan PDPR untuk mengurangkan kesesakan terutamanya di Lembah Kelang. Beliau pada masa sama mohon maaf kepada yang terkesan akibat penutupan jalan semasa lawatan Presiden China ke Malaysia. Beberapa laluan sekitar Lembah Kelang dan Putrajaya sebelum ini ditutup sepenuhnya atau dilencongkan secara berperingkat dari 15 hingga 17 April bagi memberi laluan kepada pergerakan rasmi sempena lawatan negara Xi Jinping.